Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana masih memberi kita peluang untuk bertemu dengan bulan yang penuh keberkatan ini, bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, cuba kita fikirkan sejenak, berapa ramai insan yang tahun lalu masih bersama kita tetapi kini telah pergi menghadap Allah. Berapa ramai yang ingin berpuasa tetapi sedang sakit di hospital. Berapa ramai yang rindu suasana Ramadan tetapi terhalang oleh peperangan, kesusahan dan lain-lain lagi. Tetapi kita di sini masih diberikan peluang untuk menikmati Ramadan, satu hadiah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 183 daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan bukan sekadar bulan berpuasa, ia adalah bulan yang mengubah manusia. Ramadan bulan keampunan dan rahmat Allah. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan, tetapi Allah Maha Pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuba tanya dari diri kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak solat yang kita tinggalkan, berapa banyak manusia yang telah kita sakiti. Tetapi subhanallah, dengan Ramadan Allah bagi peluang pada kita semua untuk bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, celakalah seseorang yang apabila masuk Ramadan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita benar-benar bertaubat. Apa yang boleh kita buat? Perbanyakkan istighfar dan taubat. Salat taubat setiap malam walaupun hanya 2 rakaat. Jangan ulangi dosa lama. Bersihkan hati dan hubungan dengan manusia. Ramadan bulan latihan diri, dan perubahan Ramadan bukan hanya tentang lapar dan dahaga, tetapi ia sekolah kehidupan yang melatih kita menjadi insan yang lebih baik. Latihan mengawal nafsu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dengannya, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Cuba kita renungkan, kita tahan lapar tetapi masih mengumpat, kita tidak minum tetapi masih melihat perkara maksiat, kita menahan diri dari makanan tetapi hati kita masih penuh dengan kebencian. Ramadan sepatutnya membersihkan hati kita dari semua ini. Ramadan dan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tanya diri kita, berapa banyak kita sudah baca Al-Quran hari ini? Adakah kita hanya baca tanpa memahami maknanya? Mulakan dengan 1 halaman sehari. Jika belum, biasa. Jika mampu, usahakan untuk khatam dalam Ramadan. Ramadan dan sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling pemurah, terutama di bulan Ramadan. Sedekahlah walaupun hanya RM1. Sedekahlah walau hanya dengan senyuman dan doa. Sedekahlah kerana ia membersihkan harta dan hati kita. Ramadan dan doa mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah: doa orang yang berpuasa, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Waktu terbaik untuk berdoa ketika berbuka puasa, sepertiga malam terakhir waktu tahajud, sujud terakhir dalam salat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berdoa sebanyak mungkin. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan datang sekali setahun. Adakah ini Ramadan terakhir kita? Adakah kita sudah manfaatkan setiap saat Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ingat, Ramadan bukan hanya tentang puasa, ia adalah bulan untuk meningkatkan takwa, memohon keampunan, mengubah diri menjadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, berapa ramai yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Janganlah kita termasuk dalam golongan ini. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan setiap detik untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampunkan dosa kita, dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa selepas Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.